lari sekuat hati menuju ke sekolahnya kerana dia sudah lewat. Tiba-tiba, dia ternampak sesuatu yang berkilau di tepi longkang berhampiran pagar sekolahnya. Cikgu nak kamu sambung cerita tersebut dalam 30 hingga 50 patah perkataan. Ada dapat tak? Okey, sekarang cikgu nak minta volunteer. Siapa yang nak? Boleh semua. Nama saya Alia Adriana dari kelas 1 KRC. Pagi itu cuaca sangat mendung. Amir berlari sekuat hati menuju ke sekolah kerana sudah lewat. Tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang berkilau di tepi longkang berhampiran pada sekolahnya. Amir perlahankan langkah lalu menunduk untuk melihat dengan lebih dekat. Rupa-rupanya seutas jam yang mahal. Amir berfikir, walaupun dia tergesa-gesa, dia tahu jam itu pasti milik seseorang. Dengan rasa tanggungjawab, Amir mengambil jam tersebut dan bercadang untuk menyerahkannya kepada guru disiplin atau guru kaunseling setibanya di sekolah. Saya saya dari kelas 2. Amir berhenti seketika, matanya terpaku. Rupanya itu adalah buku nota yang terjatuh. Kulitnya berwarna biru tua. Dia mengambilnya dengan hati-hati. Kemudian dia terus melangkahkan ke arah sekolahnya untuk menyerahkan kepada guru agar mencari pemilik yang sebenar. Assalamualaikum, selamat datang semua. Nama saya Punyami dari kelas 3 KRC. Hari ini saya akan menyambungkan cerita. Pagi itu cuaca sangat mendung. Amir berlari sekuat hati menuju ke sekolah kerana dia sudah lewat. Tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang berkilau di tepi longkang berhampiran pagar sekolahnya. Rupa-rupanya ia merupakan kunci emas lama yang berkilau. Amir mengambil kunci tersebut dan menyerahkan kunci itu kepada guru. Setelah mengetahui kegunaannya, barulah dia tahu kunci itu merupakan kunci kepada store lama yang menyimpan bahan bacaan dan permainan tradisional. Tanggungjawab Amir kini telah membongkarkan rahsia di sebelah store lama yang hampir terkunci selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Nama saya dan saya dari Asai. Pagi itu cuaca sangat mendung. Amir berlari sekuat hati menuju ke sekolah kerana dia sudah lewat. Tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang berkilau di tepi longkang berhampiran pagar sekolahnya. Amir memperlahankan langkah lalu mendekati objek itu. Rupa-rupanya sebuah dompet Yusuf dan sekeping nota misteri. Tanpa berfikir panjang, Amir memegang dan membacanya. Tidak sangka penemuan itu bakal mengubah harinya di sekolah dan hidupnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Tanis dari kelas 5 Sains. Amir berdekat dengan benda berkilau itu. Dia menyangkakan benda itu rantai emas, rupanya dompet. Amir pun menyerahkan dompet itu kepada guru disiplin di pejabat. Tuan dompet itu berterima kasih kepada Amir